Dulu gaji 1,500, sekarang dah 5,000. Dulu beli handbag RM50 je, sekarang handbag ribu-ribu. Dulu tudung pasar malam je, sekarang tudung kat butik eksklusif. Dulu baju 6 bulan sekali, sekarang setiap bulan beli baju baru. Dulu MyV pun dah cukup, sekarang mula nak kereta mewah. Gaji besar, tapi simpanan tak cukup besar. Nafsu pun ikut sama naik. Ramai lupa, duit boleh habis, kerja boleh hilang. Tapi bila tak ada simpanan, hidup boleh goyah. Termasuklah berpuluh ribu pasangan bercerai sebab kewangan. Yang jadi mangsa, anak-anak. Bukan salah beli barang mahal. Yang salah bila kita tak ada simpanan walau RM1,000. Nak mula menyimpan tapi susah kawal diri, simpanan asyik bocor, emaslah ubat paling mujarab. Ramai yang dah sihat kewangan lepas mula dengan simpanan emas. Nak saya bantu mulakan tabungan serendah RM100? Klik link di bio atau rujuk pin video untuk tahu cara bermula.